Daripada projek daya bumi lagi, oh Mahathir rasuah. Daripada projek lebuh raya utara selatan, oh Mahathir dah jadi kayakan anak dia. Daripada setiap satu perkara lah kita dengar fitnah-fitnah yang dihalakan kepada pemimpin agung kita. So that was before. Ada tak you dengar masa tu, kalaulah Tun Daim sebagai Menteri Kewangan, masa tu Tan Sri Rafidah Aziz sebagai Menteri MITI yang juga macam-macam orang hina dia, orang kata dia macam-macam fitnah, dia macam-macam. Tapi pernah tak you dengar cerita corporate mafia, you better sell your share to me or to my people untuk memastikan you dapat this contract? You pernah dengar? Belum lagi. Bila kita dengar? Sekarang. Sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali menonton ke podcast Suara Moderat. Hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang sangat gergasi sekali di dalam arena politik Malaysia. Saya rasa tak perlu perkenalan, tapi saya perkenalkan juga Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Apa khabar YB? Apa khabar Datuk Seri? Okay, Peja. Peja You can call me Uncle Peja ataupun Abang Peja, whichever you like. Okay, baik. Jadi saya perkenalkan lagi dengan lebih mendalam, Datuk Seri Peja adalah bekas Menteri Besar Negeri Perak, dan juga beliau pernah memegang jawatan yang sangat tinggi juga di peringkat persekutuan, iaitu bekas Menteri Belia dan Sukan. Jadi tapi mungkin masuk kembali. Mungkin keluar sekejap saja dan tak lama lagi masuk kembali. Saya amat yakin saya akan kembali ke meja kabinet, dan saya amat yakin ianya tidak terlalu lama daripada sekarang. InsyaAllah. Saya suka keyakinan Datuk Seri pasal very confident. Jadi Datuk Seri, kalau boleh kita mungkin boleh terus pergi ke topik perbincangan kita yang pertama untuk malam ni. Okay. Saya rasa sekarang ni kalau kita lihat di mana-mana saja kita berada, memang orang akan cakap pasal isu ni lah, di mana harga minyak global dan juga lokal tempatan telah melambung tinggi. Jadi sama ada di mamak ke, di balik kampung ke, di stesen minyak ke, semua cakap pasal perkara yang sama. Dan semalam 26 hari bulan Mac, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, telah mengumumkan bahawa had maksima untuk subsidi petrol RON 95 telah dikurangkan dari 300 liter hingga ke 200 liter. Beliau juga menyatakan dalam pengumuman beliau bahawa ini hanya akan memberi impak kepada 10% sahaja daripada pengguna petrol RON 95. Tapi kalau kita lihat dari segi kesan, dari segi reaksi rakyat, memang negatif lah. Memang ramai yang marah, maki hamun kerajaan, Perdana Menteri dan sebagainya. Dan kita lihat juga ramai daripada pihak pembangkang, terutamanya Perikatan Nasional, yang juga telah mengkritik keputusan kabinet ini. Jadi bagi pandangan Datuk Seri sendiri, adakah keputusan untuk menurunkan had maksima itu satu keputusan yang wajar? Pertama sekali, terima kasih kerana jemput saya datang ke podcast Suara Moderat. Datang daripada, saya tak tahulah suara ekstrim ke suara apa saya ni. Suara anak kampung lah kot. Saya ni bawa suara orang ramai selalunya. Terima kasih Naim. Saya sebenarnya amat berbangga dengan podcast Suara Moderat. Nampak dah ada peningkatan. Tetamu yang selalu Naim jemput pun semua orang besar-besar. Jadi hari ni tetamu yang paling cikai lah. Paling cikai lah yang datang ke Suara Moderat. Tapi thank you so much. Alhamdulillah saya berkelapangan dan dapat bersama pada malam ni. Dan kena pula hari ni sekarang kita masih lagi menyambut Aidilfitri, baru seminggu. Jadi saya nak ucapkan kepada Naim selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya kalau ada pernah salah dulu Naim nak tanding Ketua Armada, saya tak bagi. Ada pecah rahsia. Ada. No, waktu tu Naim saya bangga kerana saya tahu saudara amat berminat untuk berkecimpung di dalam politik arus perdana, dan saya memang kagum dengan anak-anak muda seperti Naim yang mempunyai semangat untuk ke depan dalam politik arus perdana. Jadi insyaAllah satu hari nanti saya doakan, dan saya percaya dengan usaha yang Naim buat sekarang ni, saya percaya Naim akan jadi jauh lebih hebat daripada saya, definitely. Tapi saya nak Naim jauh lebih
di tempat yang tinggi di dalam politik negara kita, insyaAllah. Terima kasih. Saya doakan. Back to soalan Naim tanyakan pada saya tu, soalan berat jugalah hari ni. Jaranglah orang nak bertanya dengan saya tentang soal-soal berkenaan dengan ekonomi, geopolitik dan sebagainya. Tapi thank you, you're the first to ask me this sort of question. Dan saya nak jawab begini, Naim. Kalau boleh saya nak bawa pemikiran para pendengar dan juga penonton supaya kita sentiasa melihat kepada sejarah, supaya kita faham dari mana puncanya masalah yang kita hadapi hari ini. Kita seperti yang saudara Naim sebutkan tadi, Perdana Menteri ke-10 Malaysia telah pun mengumumkan bahawa budi dah jadi badi. Budi yang bagi 300 liter pada harga RM1.99 dah jadi badi sebab daripada 300 liter hanya 200 liter. Tak apalah. Kenapa perkara itu berlaku? Kerana dikatakan dijawab oleh kerajaan masalah geopolitik yang berlaku dengan masalah import minyak yang punca daripada permasalahan ketegangan di Asia Barat. Tetapi kita mesti ingat, semuanya bermula daripada kesilapan rakyat di Amerika Syarikat telah memilih seorang pemimpin yang tak berapa betul otak dia. Yang sebenarnya mungkin pada pandangan saya nak pegang jawatan untuk kepentingan perniagaan dia dan suku-suku dia yang begitu kecil. Dia hanya nak menjaga temuluk rakan-rakan yang menaikkan beliau sebagai presiden di kalangan orang-orang yang mungkin berapa 1%, 2% yang terkaya di dunia di keliling beliau. Dan beliau akan terus menerus menjadi juru cakap, juru tindak kepada sesiapa juga yang sedang menguasai rejim Zionis. Itu puncanya. Jadi sebelum kita nak cerita pasal budi jadi badi, puncanya kita kena faham amalan demokrasi yang kita semua pegang sebenarnya ada kekurangannya apabila masyarakat teramai terpaksa memilih seorang yang gila tetapi mendapat sokongan daripada golongan maha kaya, golongan yang cuba nak menguasai dunia melalui proksi Israel Zionis. Ini yang telah menyebabkan perkara apa yang berlaku pada hari ini berlaku. Malangnya Naim, kita semua sedar tentang perkara ini, tetapi orang yang sama, Donald Trump ini, yang telah membuat keputusan, yang telah menekan butang untuk menyerang negara Iran yang tak ada buat apa-apa provokasi, tak ada buat apa-apa salah hingga menyebabkan kita hari ini rasa susah. Orang ini bila waktu kita menjadi pengerusi ASEAN dulu, pemimpin kita di Malaysia ni pula terima sambut macam seorang hero, macam orang besar sangat. Menari-nari. Bila dia datang, kita sambut dengan tarian. Satu hal, kita biarkan anak-anak kita menari tengah paneh di tamek lapangan terbang. Kemudian kawan tu turun, dia menari macam orang gila. Kita pula ikut menari dengan dia. Jadi ini sesuatu perkara yang amat memalukan. Namun saya bersyukur kepada Allah SWT kerana kemasukan beliau ke negara kita di tanah yang penuh rahmat ni, ya. Dia datang sehingga dalam keadaan seperti memaksa Malaysia menandatangani satu perjanjian ART dan kita tanda tangan. Saya dengar tanpa, kita semua tahu tanpa ianya dibincangkan di parlimen. Saya tak tahulah sama ada dibentangkan di peringkat kabinet atau tidak. Dan kita tahu perkara ini adalah merupakan satu penjajahan baru bagi negara kita. Ya, bayangkan kalau pun tak berlaku peperangan di Asia Tengah, di Iran, hari ini kalau kita terus tanda tangan ART itu, saya fikir kesulitan kehidupan rakyat di Malaysia ini juga akan mungkin jadi seperti
sekarang ini dengan keadaan harga minyak yang begitu tinggi. So, I hope daripada soalan saudara Naim tadi tu, kita kena faham ini dulu. Bahawa apabila kita tersilap membuat pilihan kepada seseorang pemimpin itu, atas satu tindakan yang kecil itu, kita pangkah. Di Amerika dia pakai sistem digital, dia tekan, dia pakai button, dia pakai automation, dia membuat pemilihan pemimpin. Yang berlaku adalah satu kerosakan yang amat dahsyat bagi bukan saja di negara tersebut, bagi seluruh dunia. Jadi menjawab kepada soalan kenapa apa yang berlaku pada hari ini, saya rasa sedih lah daripada janji seorang pemimpin. Saya sebutkan tadi dengan seorang kawan, dia kata siapakah ketua pembangkang, pada pandangan saya siapa ketua pembangkang yang paling baik yang pernah ada di Malaysia ni. Saya kata ketua pembangkang yang paling bagus ialah Anwar Ibrahim. Kenapa dia paling bagus? Kerana dia selalu bercakap. Dia kata kalau bagi dia peluang jadi Perdana Menteri, hari ni jadi Perdana Menteri, besok turun harga minyak. Jadi kan sekurang-kurangnya sebagai ketua pembangkang dia bagi kita satu harapan, kita ada feel good feeling yang feel good yang okey lah. Ada, kita rasa wah bestnya kalau dia jadi Perdana Menteri. Kemudian dan kita lihat waktu dia jadi ketua pembangkang, saya nampak kerajaan pada ketika itu pernah berlaku ya. Saya ingat dari zaman waktu Perdana Menteri yang ke-8, ke-9, ke-8, Datuk Seri Najib, minyak pernah sampai $125 per barrel. Harga minyak kekal. Tapi hari ni $100, tetapi menaik mendadak hari ni berapa diesel? RM5? 52 sen. 52 sen. Seumur hidup saya tak nak sebut umur saya berapa, tapi tak pernah berlaku macam ni, Naim. Betul, ini paling tinggi dalam sejarah. Dalam sejarah negara kita. Punya dahsyat. At $100 per barrel. Besok lusa kalau naik lagi, saya tak tahu apa nak dibuat. Jadi saya tak faham, dalam 3 tahun kerajaan sekarang ni telah mengemudi pentadbiran negara, apa perancangan mereka terhadap perkara-perkara sebegini. Number one, you know that this man is tak apa betul. Saya cakap tentang Donald Trump again. Yang you nak berkawan, yang you nak kau-tahu dengan dia, you nak sambut dengan dia, you sign pula lagi ART. Kenapa? Itu dah jelas dah satu perkara yang saya nampak dia memang macam nak buat satu keputusan secara tergesa-gesa hanya kerana nak ambil hati dia. Dia tak fikir tentang Naim, dia tak peduli pasal Peja, dia tak peduli pasal orang di kampung, sama ada di Tambun, di Pematang Pau, dia tak peduli. Dia peduli, dia macam the man of the moment. Kalau you know the president of America datang bercakap dengan dia, bergurau dengan dia, itu yang dia nak. I cannot understand kenapa kita tak pernah nak memikirkan sebagai contoh. Naim, I hope you all orang-orang muda tolong buat sedikit kajian. Kita ada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Keterjaminan makanan ini nak pastikan kalau ada perang ke, berlaku apa-apa ke, there's food on the table untuk rakyat kita dan ianya tak susah nak didapati dengan harga yang tidak terlalu menekan kita. But for the past 3 years, what happened to us? Apakah tiba-tiba kita nampak import makanan kita daripada Indonesia, sayur-sayuran, daripada ikan dan bahan makanan lain termasuk beras, apakah kita masih boleh bergantung kepada daripada tempatan? Apakah jumlah import kita telah berkurangan? Tidak. No. So what have we done for the past 3 years? Ini yang saya heran bila saya tanya dengan orang muda, kamu minat tak dengan pertanian? Dia kata minat. Seronok tak? Nak tak buat kerja tanam sayur, bendi, boleh supply kat kedai mamak, tak nak bela itik untuk dapatkan telur, buat telur masin, buat letak kat kedai mamak, perlukan bendi, perlukan sayur. Betul tak? Ya, betul. Kata semua nak, semua minat. Tapi apa masalah kamu? Tak ada tanah, ni abang, tak ada modal. Jadi tapi saya fikirkan, punyalah banyak kawasan kita ni
And we never wants to, kalau Kementerian Pertanian mengadakan program bersama dengan kerajaan-kerajaan negeri buka kawasan-kawasan tanah yang kita tahu confirm, macam saya pernah kerja di Perak, saya tanya dengan JLC yang ada pemilik tanah, kamu ada apa perancangan terhadap tanah ni dalam masa 5 tahun, 10 tahun? Tak ada perancangan, buka lah dulu. Bagilah budak-budak tanam sayur dengan syarat kamu jangan bagi pekerja Bangladesh, jangan bagi pekerja daripada Indonesia, sebab kamu buat sendiri. Kalau kamu nak buat sendiri, kalau aku bagi tanah sementara, dia boleh buat untuk sara hidup, kemudian dia boleh kumpul modal untuk buat perniagaan lain. Ramai yang sebenarnya boleh buat, tapi kita tak nak bantu. Dan kalau kita mampu buat perkara-perkara ni, tentunya masalah keterjaminan makanan tadi tu, kalaupun ada harga minyak yang terpaksa naik akibat peperangan dan sebagainya, tetapi kita boleh mengurangkan beban rakyat, terutama sekali di bandar. Kita we are talking about bandar-bandar besar, Ipoh, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Johor Bahru. Tapi tak ada peluang ni. So, it's everything kita nak ambil daripada Medan, kita nak ambil dari Cameron Highland, tak kat mana kita boleh supply. Ya, jadi inilah yang menyebabkan hari ini kita berasa dalam keadaan kesusahan. Sebenarnya sebagai contoh, saya kerajaan terpaksa mengawal perbelanjaan. Dia nak kurangkan daripada 300 liter kepada 200 liter, tapi dia kata cuma 10% sahaja yang terkesan. Tapi Naim kata tadi semua rakyat bising. Dia ni bila kita ambil daripada poket kawan, memang dia rasa tak selesa, dia akan bising. Tetapi apa yang saya katakan, kalau perkara itu terpaksa dibuat, memang terpaksa dibuat. Ini tanggungjawab kerajaan untuk menjaga the government coffers, supaya kita jaga perbelanjaan negara, jangan negara kita jadi bankrupt lah ya. Okey. Tetapi what do you do next, ataupun persediaan untuk sampai ke tahap tu? As I mentioned, saya pun tak tahu, I am not in MOF, never been in MOF. Tetapi I would like to know, takkan teruk sangat keadaan kita yang kenaikan yang terlalu tinggi ini, dan dengan harga minyak yang begitu tinggi sekarang ni, kita sebagai pengeluar minyak, of course kita dapat juga pendapatan yang bertambah. Why can't we offset dari pendapatan tersebut kepada subsidi kepada rakyat dan sebagainya? I don't understand apa kerajaan ni buat. Daripada pengumuman yang dibuat oleh PMX, dia cuma sabarlah, sebarang ni perang, kita kena cari jalan apa semua ni. Kamu dah baik sangat dengan Donald Trump, bagi tahu dia berhenti peperangan, elok balik. Jadi kamu dah menari dengan kawan tu, tetapi kamu tak mampu nak menasihati ataupun menasihati seluruh dunia untuk menekan Amerika supaya menghentikan peperangan ini. Dan saya percaya immediately harga akan kembali menurun dan kita kembali kepada asal. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan cadangan Datuk Seri berkenaan dengan keterjaminan makanan itu. Betul lah, saya tengok, saya pun tertanya-tanya juga sebenarnya apa Tak yang pernah dapat report kan? Menteri Keterjaminan Makanan kita telah buat selama ini. Ya. Pasal sebelum ni kita tengok, baru-baru ni sebenarnya kita tengok kenyataan-kenyataan dia juga agak tidak masuk akal lah. Apabila berlakunya tergendalanya bekalan makanan, dia akan kata dekat pegawai-pegawai kementerian untuk tanam di rumah kalau ada tanah. Jadi itu bagi saya bukanlah satu solusi jangka masa panjang yang elok. Dan cadangan-cadangan Datuk Seri berkenaan untuk kerajaan membagi tanah secara sewa kemungkinan kepada anak-anak muda yang ingin melaksanakan pertanian bandar atau pertanian luar bandar, bagi saya adalah idea-idea yang sangat bagus dan mungkin boleh diperkenalkan Datuk Seri satu hari nanti apabila berada di kabinet nanti, InsyaAllah. I tried waktu saya Menteri Besar dulu, saya pengalaman pergi ke Jepun, saya tengok di Tokyo, tanah sekakang kera tu pun dia usahakan secara maksimum untuk vertical farming dan sebagainya. Yes. Jadi saya fikir kita ni jauh lagi pandai daripada dia. Bukan adalah tolong kita ni. Kita ni tinggi orangnya, kita ni hebat, kuat juga orangnya, berkemampuan. Jadi cumanya kita tak diberi peluang. Kalau diberi peluang, insyaAllah kita juga boleh berjaya macam negara-negara berkenaan. Datuk Seri, saya perlu tanya dengan lebih mendalam lagi. Datuk Seri sebagai seorang yang memegang jawatan yang
sangat tinggi lah. Nombor 2 dalam Parti Pribumi Nombor Persatuan 3. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Memangku jawatan Ya, timbalan, memangku bersama dengan memangku bersama dengan Datuk Dr. Dr. Razif Razif Judin. Judin. Ya. Jadi sebenarnya saya pasti ramai rakyat dekat luar sana yang tertanya-tanya, jika Perikatan Nasional yang mentadbir pada hari ini, bagaimanakah dasar Perikatan Nasional akan berbeza dengan kerajaan sekarang apabila kita tengok kepada harga minyak ini secara spesifik? Oh, clearly saya nak bagi tahu dengan kawan-kawan, Naim tentu masih ingat lagi walaupun ianya telah berlalu hampir 5 tahun sewaktu mula-mula yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kita dapat lihat bagaimana setiap tindakan yang beliau lakukan sebagai Perdana Menteri bersama dengan kerajaan yang beliau bina bersama dengan UMNO dan juga PAS pada ketika itu hanya mementingkan rakyat, tak kira bangsa, tak kira agama. We can see that pada ketika itu kita melalui satu zaman krisis kesihatan yang tak pernah kita lalui, krisis politik yang saya fikir mungkin juga tak pernah kita lalui, juga krisis ekonomi di mana negara juga dalam keadaan hutang yang terbeban daripada yang sebelumnya, ya, masalah 1MDB dan sebagainya. He has to go through all this dalam satu masa yang cukup susah. Kita tak boleh nak bergerak, kita tak boleh berdepan berjumpa dengan rakyat, kita tak dapat menjalankan program-program. Tetapi kepentingan rakyat itu yang dijaga tanpa mengira fahaman politik, tanpa mengira agama, bangsa, negeri. Dia tak kira. Semua orang kita jaga. Jadi that is the inti ataupun satu perkara yang paling utama bagi Perikatan Nasional yang kita sebut tentang sebagai prihatin rakyat. Whatever we do, we think of the rakyat first. Kadang-kadang keputusan-keputusan yang kita buat tu tidak popular, seperti mengumumkan kita tak boleh keluar ni, kita panggil apa? PKP. Kawalan pergerakan diperketatkan in certain areas dan sebagainya. Ini semua tak popular. Orang dah tak tahan masa tu. Orang terasa terpenjara. Tetapi if we need to do that untuk menjaga kepentingan mereka dan juga kepentingan ramai, kita tetap akan buat. Jadi ini adalah satu nilai yang amat penting. Berbeza dengan sekarang ni, sebagai satu saya nampak dia terlalu pentingkan kepada populariti pemimpin berkenaan ataupun kerajaan. Saya lihat sebagai contoh. Sekarang ni kalau kecuali hari ni PMX naik kapal terbang, dia bermusafir ke Jakarta, tak adalah dia pergi sembahyang Jumaat. Tak nampak lah. Saya tak nampak kot dia dah sempat sembahyang Jumaat baru dia terbang, saya tak tahu. Wallahualam. Tak, maaf kalau saya salah. Tapi sebelum ini saya nampak seorang Perdana Menteri yang paling rajin pergi sembahyang Jumaat, dia bertukar-tukar masjid. You pernah tengok? Dari zaman Tunku Abdul Rahman pergi ke siapa nama? Tun Abdul Razak, pergi ke Tun Hussein On, sampai ke Perdana Menteri yang ke-10. Inilah yang paling rajin hari Jumaat. Saya duk perhati, tak kira hari, walaupun musim parlimen tu okey lah, hari Jumaat tu off day, tapi you ada kabinet. Bila ada kabinet, saya ingatlah dalam pengalaman pendek saya sebagai menteri kabinet, kita masuk nak mula mesyuarat, katalah you sampai pukul 8:30 mesyuarat, Perdana Menteri masuk pukul 8:45, 9 kita mula mesyuarat. Nak habiskan sampai pukul 12:30, pukul 1 tu bukan senang. Nak habiskan setiap kertas kabinet, nak habiskan semua memorandum, untuk dia ada masa daripada Putrajaya tu nak pergi ke masjid, kejap-kejap ke Banting lah, kejap ke sini, around, bukan dekat lah, walaupun you got escort apa semua tu, tetapi saya ingat that took a lot of time. Dan
sebab saya fikir, saya dulu pun bekerja-kejar nak, sebab dengan mesyuaratnya, dengan kerja, dengan komitmen dan sebagainya. And you are a Prime Minister. Tapi Dato' Seri, bukankah itu satu perkara yang bagus? Pemimpin yang ingin berjumpa dengan rakyat kebanyakan. Terbaik. Bukan saja bagus, itu yang terbaik. Tetapi saya tak fikir dia mana-mana manusia yang jadi Perdana Menteri mampu buat benda tu. Sebab komitmen kerja tu, kalau you buat kerja, kalau you buat kerja, you involve in every meetings. Involve in meetings ni maksudnya sebelum masuk meeting tu, you got to read, you got to know, you got to get a lot more information. You dah buat kajian, you dah buat analisa sebelum you chair a meeting. So, and this guy, mungkinlah dia Superman lah kan. Dia Superman, macam saya kata dia gegasi. Dia mampu buat, tapi resultnya itulah yang kita nampak. Budi jadi badi. Dan permasalahan yang kita dapat hari ini tak menggambarkan kita dapat perkhidmatan yang terbaik daripada sebuah kerajaan yang benar-benar bekerja. Kalau kerajaan itu benar-benar bekerja, bukan hanya sekadar sebuah kerajaan perpaduan for the sake of kita ada kerajaan, tapi UMNO buat kerja UMNO, DAP buat kerja DAP, PKR buat kerja PKR. Agenda lain-lain. Sekarang ini tidak akan berlaku keadaan seperti hari ini. Kerana tentunya kerajaan akan fokus, they know what's going to happen, dan akan ada contingency plan 2 bulan sudah. Bukannya nak umum pada 26 hari bulan. You get me? Yeah, Dia perlu ada, you know what's going to happen already. Waktu kita dah tak setuju Trump datang, Perikatan Nasional bagi pihak kami dah tak setuju you nak bekerjasama ataupun nak berbaik-baik dengan Donald Trump, yang even at that particular time dialah orang yang membunuh bayi-bayi, orang wanita-wanita dan pejuang-pejuang di Gaza. And you nak sambut tangan yang penuh dengan darah ni di negara, di tanah yang berkah, barakah ni. Jadi saya waktu itu lagi saya dah tak boleh terima. Imagine now. Why can't you see yang perkara ni akan berlaku? Why can't you see yang jika berlaku tension, ketegangan di Middle East, sama ada di Iran ataupun di Lebanon, these things will happen. Even in Yemen, kalau pun berlaku pun kita akan terasa kesan. But how come kerajaan tak nampak apa-apa? Menarik. Jadi pandangan Datuk Seri, masalah yang kita hadapi sekarang ni sebenarnya for the lack of planning lah. Maksudnya kerajaan kita tak plan awal-awal kerana Perdana Menteri mungkin terlalu sibuk mengejar populariti dan mencari gimmick dan sebagainya lah. Jadi saya rasa elok juga kita ulas tentang satu topik ni, jauh sikit daripada Timur Tengah, lebih dekat dengan Malaysia, berkenaan dengan corporate mafia. Jadi corporate mafia ni sebenarnya saya tak pasti Datuk Seri familiar ataupun tidak berkenaan dengan topik ini. Tetapi saya sebenarnya dah dengar pasal corporate mafia ni dah, saya rasa setahun lebih dah. Ada banyak laman web corporatemafia.com lah dan sebagainya sebenarnya telah di-block ataupun disekat daripada laman web Malaysia. Jadi saya daripada dulu lagi bila baca pasal corporate mafia ni memang kena guna VPN lah, ataupun kena baca daripada ketika di luar negara. Tapi sekarang ni kita lihat isu ni telah timbul dan telah menjadi satu yang sangat mainstream. Ada yang dituduh terima rasuah 9.5 juta, ada yang kata Roziah, ada yang kata Rafizi, ada yang kata Ramanan. Sekarang ni, hari ni ada timbul nama yang lain pula. Ruben. Lepas tu Ruben. Jadi ada yang kata Victor Chin ni lah corporate mafia, Victor Chin ni kata tidak. Jadi apa sebenarnya yang sedang berlaku ni bagi pandangan Datuk Seri, dan adakah apa sebenarnya yang telah terjadi dan apa sebenarnya impak kepada rakyat Malaysia yang lain? Kerana saya pasti ramai juga rakyat kat luar sana yang dia dengar corporate mafia ni, dia kata tak ada kaitan dengan aku pun sebenarnya. Banyak kaitan dengan kita. Jangan kata kita tak ada kaitan dengan corporate mafia ataupun perkara-perkara yang sedang berlaku dalam negara kita ni. Tapi saya nak sekali lagi lah, sebelum saya nak sebut tentang perkara tu, kita kena ingat balik cerita lama dulu. Cerita lama dulu, waktu Naim kat sekolah dulu, apa yang kita dengar? Kita dengar dulu kalau zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri 22 tahun, kita dengar tentang kononnya Tun Mahathir ni hanya memperkayakan
orang-orang keliling dia. Kita dengar tentang Tun Daim ni, setiap satu perniagaan dalam Malaysia ni semua dia ada kira-kira. Itu yang kita dengar. Tapi saya pun membesar, saya dengar juga perkara-perkara ni. Saya dah terlibat dalam politik waktu tu saya ahli UMNO pun saya dah dengar ada benda-benda macam ni. Tapi apa yang jelas, pada satu ketika tu saya ingat lagi kisah waktu heboh dikatakan tentang Mahathir ni, Tun Dr. Mahathir ni terlalu mengamalkan kronisma, nepotisma, memperkayakan anak-anak menantu, hanya memperkayakan kawan-kawan. Dan saya masih ingat, waktu saya baru sangat dalam politik, saya ingat saya ahli jawatankuasa pemuda cawangan je pun. Tapi saya pergi ke pimpinan agung UMNO, hebohlah cerita ni. Cerita nepotisma, kronisma. Sebelum tu saya tak faham perkataan tu. Perkataan tu popular pada ketika tu je. Jadi bila kita dah faham perkataan tu, kita oh iya ke Mahathir ni kerja dia mengkayakan anak menantu dan juga sahabat-sahabat dia je. Tapi apa yang Tun Mahathir buat, dia naikkan, penuhlah kat keliling Dewan tu, nama-nama mereka yang telah pernah mendapat saham-saham daripada Kementerian Kewangan. Yang mana Menteri Kewangan pada ketika itu ialah Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ni tahun berapa? Oh, 96, 97, before 98 lah kot. Okay. 96, 97. Jadi naik lah. Bila kita tengok kan, nama keluarga dia, nama kawan-kawan dia, nama ketua-ketua bahagian yang dalam kumpulan dia, yang kita tahu penyokong kuat dia semua. Ini cerita lama ni. Okay. Kemudian tak ada pula nampak Daim Zainuddin. Tapi tu keluar cerita. Lagi sekarang ni bila arwah Tun Daim dah meninggal, baru kita tahu cerita. Walaupun dia dihina sebelum beliau meninggalkan kita, dihina dengan dihadapkan ke mahkamah dalam keadaan gitu apa semua. Sekarang ni kita dengar pula cerita, dia buat rumah untuk orang susah di Aceh, dia buat masjid di sini, dia buat masjid. Lah banyaknya rupanya kebaikan dia. Dia bantu orang tanpa kita sedar. Dan bila kita tahu, rupanya bank dia bukannya di Malaysia, dia meniaga bank di negara-negara di Afrika. Dan bukan satu bank dia, banyak. Inilah benda-benda yang saya tahu. Jadi itu kisah dulu. Walaupun kita ada buat waktu tu ya projek yang ada di Malaysia ni, lagi hebat daripada sekarang ni. 3 tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia ada dengar projek mega. Ada tak projek kita nak buat bangunan tertinggi dunia? Ada tak kita nak buat lebuh raya yang melintasi daripada Batam ke Melaka ke, dari Batam ke Johor ke? Tak ada Tak ada yang tahap gaban ni. Paling hebat pun benda-benda yang diteruskan seperti PEN Global, ECRL. Ini perkara-perkara yang telah diputuskan sebelum ni. Betul. So dia sendiri tak ada. Tapi masa tu kita dengar apa dia? Daripada projek daya bumi lagi, Mahathir rasuah. Daripada projek lebuh raya Utara Selatan, Mahathir dah jadi kayakan anak dia. Daripada setiap satu perkara lah kita dengar fitnah-fitnah yang dihalakan kepada pemimpin agung kita. So that was before. Ada tak you dengar masa tu, kalaulah Tun Daim sebagai Menteri Kewangan, masa tu Tan Sri Rafidah Aziz sebagai Menteri MITI yang juga macam-macam orang hina dia, orang kata dia macam-macam fitnah dia macam-macam. Tapi pernah tak you dengar cerita corporate mafia, you better sell your share to me or to my people untuk memastikan you dapat this contract? You pernah dengar? Belum lagi. Bila kita dengar? Sekarang. Sekarang ni pun bila? Towards the end of 2025, masuk tahun 2026 ni. This is all very recent. Tak pernah berlaku sebelum ni. Jadi saya punya pemikiran macam ni, saya tak tahu. Saya tak tahu ada corporate mafia, saya dengar cerita dia begitulah. Di Ugut, kalau kamu nak ini, kamu mesti jual saham, kamu mesti buat begini, kamu mesti buat begitu. But, pada pandangan saya, kalaulah kerajaan ini ditadbir dengan baik, orang
begitu yakin kepada badan-badan penguat kuasa seperti SPRM, polis, lembaga hasil, semuanya kita ada full confidence dengan kerajaan, all these things will never come up. Betul. Tak akan boleh saya, katalah saya ada pengaruh yang kuat kepada Perdana Menteri, kepada LHDN, kepada SPRM, kepada polis, kepada semualah, semua badan-badan penguasa ni saya ada pengaruh yang kuat. Even if I have pengaruh yang kuat, I cannot go to you and cakap, untuk saya jadi corporate mafia, you better give me your shares ataupun you better sell your shares. If not, I will do this, I will do that to you. Nobody will ever listen to me. Why? Because kalau kita yakin integriti yang ada pada badan-badan ni. It happen kerana saya yakin orang dah mula ada kesangsian terhadap apa yang sedang berlaku di dalam pentadbiran kerajaan secara keseluruhannya. Mereka yakin bahawa Sipolan bin Sipolan dan Sipolan dan Sipolan ini boleh mengawal apa juga yang berlaku di dalam agensi-agensi ini melalui nasihat mereka kepada orang yang paling berkuasa. That is the problem, brother. So I am not concerned about corporate mafia kerana there won't be any corporate mafia apabila Perikatan Nasional kembali memerintah. It won't be too long sebab diorang tak boleh nak tahan lama pun. Somehow setiap 5 tahun there's gonna be an election dan saya yakin rakyat faham apa yang saya cakap ni. You know, you takkan rasa gundah gulana, you takkan rasa takut, you takkan rasa risau kalau you yakin bahawa badan-badan yang berkuasa ini mempunyai integriti yang kuat dan ianya akan hanya mendapat integriti tersebut, kita yakin kepada mereka apabila orang yang benar-benar beramanah memegang tampuk pentadbiran kerajaan. Sangat menarik. Jadi pandangan Datuk Seri, perkara-perkara seperti corporate mafia ini bukan hanya corporate mafia saja, tetapi perkara-perkara macam inilah hanya berlaku kerana ketidakyakinan kepada institusi-institusi kerajaan seperti SPRM, PDRM, Peguam Negara, Pendakwa Raya dan sebagainya. Jadi saya ingin tanya kembali kepada Datuk Seri, bagaimanakah Kerajaan Perikatan Nasional ingin untuk mengembalikan kepercayaan kepada rakyat kepada institusi-institusi ini jika kembali kepada tampuk kuasa kelak satu hari nanti? Saya, number one, kalau nak cakap percayalah kepada kami. Bunyi retorik gila. Tetapi kami secara jelas, kalau parti saya ni, Parti Pribumi Bersatu Malaysia ni, kami tubuhkan parti ini bagi menentang kleptokrat yang berada di negara ini. Kami ingin memastikan negara kita ditadbir oleh mereka yang beramanah, yang bekerja demi agama, bangsa dan tanah air. Bukan untuk menjaga kepentingan diri, kumpulan, parti, kaum. Tidak. Tetapi setiap kali bekerja dengan penuh ikhlas untuk semua. Jadi that's the basis. Itu keikhlasan tu amat penting. Saya fikir saya tak naklah tuding jari kepada orang. Saya tak baik 1 jari tudung kat orang, 4 jari tuding pada diri sendiri. Jadi tetapi saya amat berkeyakinan kepada pimpinan-pimpinan yang ada di dalam parti saya sendiri, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Saya amat yakin dengan kepimpinan yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang saya tahu mereka benar-benar nak bekerja untuk memastikan pentadbiran kerajaan ini akan memberi keuntungan kepada rakyat terbanyak, bukan kepada kami ataupun parti kami ataupun pada kumpulan yang menyokong kami, tetapi kepada semua. Jadi ini perkara yang maha penting bagi kita nak menentukan apa juga dasar. Dan dalam kata nak buat keputusan, kalau kita pegang perkara itu, kita akan pastikan kalau ada badan-badan penguat kuasa itu, mestilah ianya dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Apa kepentingan dia? Agama, bangsa dan tanah air. Bukan lagi kepentingan kerana I will follow your orders as long as I'm still here. I will buat apa juga perkara as long as saya akan diberikan jawatan, pangkat, kekuasaan, wang ringgit dan sebagainya. So barulah integriti tu mula tertanam dalam setiap agensi ini, dan saya amat yakin apabila perkara itu ada, dan I'm not saying sekarang ni langsung tak ada. I am saying ramai di kalangan mereka
mungkin bekerja dalam keadaan terpaksa dan sebagainya. Even if they are not very happy, dia orang dalam keadaan yang we cannot understand, macam-macam perkara. Tapi saya percaya bahawa untuk memperbaiki keadaan ini, kepimpinan negara itu yang perlu diubah terlebih dahulu. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri. Jadi kepimpinan negara perlu diubah, diganti dengan Perikatan Nasional, dan juga kepimpinan institusi-institusi kerajaan ni perlu ditukar dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin lebih berintegriti lah. Saya simpulkan komentar daripada Datuk Seri. Tetapi Datuk Seri, selain daripada itu, ada tak apa-apa mekanisme lain yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh Perikatan Nasional? Misalnya seperti memastikan bahawa pelantikan-pelantikan itu dibuat melalui perbahasan di Parlimen, ataupun meletakkan accountability institusi-institusi kerajaan ini untuk melaporkan kepada Parlimen daripada Kabinet ataupun Perdana Menteri, ataupun untuk mengurangkan pemusatan kuasa dari mana-mana institusi kerajaan untuk memecah-mecahkan dia supaya tidak ada satu institusi yang terlalu berkuasa, dan langkah-langkah reform lain yang mungkin sedang dipikirkan oleh Perikatan Nasional untuk diketengahkan kepada rakyat untuk pilihan raya umum yang akan datang nanti. Well, again, we never had this sort of problem until kita dipimpin oleh mereka yang telah khianat kepada amanah yang diberikan kepada mereka. Saya tak nak tuding jari, tapi saya antara orang yang amat rasa sedih. Saya sedih sungguh-sungguh apabila melihat seorang pemimpin Melayu beragama Islam yang pernah memimpin sebuah parti yang begitu berjasa kepada negara kita, tapi hari ini berada di dalam penjara. I am not happy. Saya pernah menentang pemimpin ini, saya pernah menentang parti pemimpin ini, saya meninggalkan partinya dan menentangnya hingga kami berjaya menjatuhkan. Tetapi apabila beliau dipenjarakan, saya antara orang yang begitu sedih, dan saya harap dengan pengajaran yang kita dapat daripada perkara itu, saya harap tak ada lagi pemimpin yang berani mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat dan negara. It's not a small thing, brother. Jadi but I'm more concerned sekarang ni apabila dia dah jadi macam trend. Apabila seseorang tu berkuasa, dia akan cari salah orang yang tidak lagi berkuasa, dan apakah ianya akan berterusan selepas ini. Saya harap tak perlu berlaku sebegitu. Bagi mereka yang pernah mentadbir, pernah bekerja untuk negara ni, seharusnya mereka kita bagi gelaran negarawan dan sebagainya. But as of today, kita tengok keadaan sekarang ni dengan cerita-cerita corporate mafia, dengan kita tahulah juga who are we kidding, guys? Who are we kidding? Kita tahu siapa yang dapat kontrak itu, siapa yang dapat kontrak ini. Kemudian kita dengar juga siapa yang cakap tentang dia sakau sini, dia sakau sana. You know, kamu cakap orang menyakau, kamu lebih menyakau, you know. But I hope kita ambil lah pengajaran. You know, benda dah ada depan mata. Bukannya 80 tahun dulu. Baru ni kita tengok. You all still remember. Tapi tak. Okay lah, tak nak takut penjara ni, tak apalah. Tapi takkanlah kita ni yang agama Islam ni tak takut pada akhirat ke? Kan? Macamlah kita ni baik sangat kan? Macamlah kebaikan kita ni semua dah tentu diterima. So I think we should be very concerned and scared. Dan cuba buat yang baik-baik. So I don't know lah, Naim, susah nak jawab you. Tapi in my heart, I feel orang dah diberi peluang. Saya sebagai contoh, orang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dia dah lalu so many things. Dia pernah masuk penjara, keluar penjara, dia pernah macam-macam lah dengan kesusahan-kesusahan yang pernah beliau alami. And Allah tetap bagi dia peluang untuk jadi Perdana Menteri. Isn't it the best time for you to really do your very best untuk agama, bangsa dan tanah air? Of course you're not perfect. Anwar Ibrahim is not perfect, Tun Mahathir is not perfect, Muhyiddin Yassin is not perfect, Peja jauh tak perfect. So, but try your best. Dengan keadaan-keadaannya apa yang sedang berlaku ni, I think it's time for us to stop thinking about ourselves, our party, start thinking about the rakyat. Ini yang saya susah sangat nak dapat daripada orang. Saya tak faham. Letakkan jawatan tu, jangan peduli sangat, tetapi fikirkan tentang kesusahan orang, macam mana kita nak tolong. I don't know macam mana nak buat tu, Naim. I think zaman you lah nanti kot boleh jadi. Hopefully. Okay, baik. Terima kasih Datuk Seri. Tadi Datuk Seri ada sentuh sedikit pasal Barisan Nasional. Dan baru-baru ni saya pasti Datuk Seri sendiri tahu bahawa ada seorang pemimpin Barisan Nasional atau pemimpin UMNO yang telah keluar sekejap sebelum ini dan telah masuk kembali dan telah berlaku sedikit uproar lah recently kerana ada kritikan beliau terhadap Perikatan Nasional. Dia kata Perikatan Nasional ni pembangkang yang lemah, tidak menjadi pembangkang yang efektif untuk memberi semak imbang kepada kerajaan dan sebagainya. Dan saya lihat reaksi daripada rakyat tu sedikit bercampur. Ada yang menyatakan bahawa betul Perikatan Nasional perlu membuat lebih baik lagi, dan ada juga sebelah pihak yang menyatakan tidak, sebenarnya Perikatan Nasional telah melakukan sedaya upaya tetapi sebenarnya ditekan oleh kerajaan dan sebagainya. Jadi bagi pandangan Datuk Seri sendiri bagaimana? Adakah itu satu kritikan yang betul ataupun tidak? Saya ingat benda ni jadi heboh sebab dia gambar dia bagi balik surat rayuan untuk kembali menjadi ahli UMNO kepada Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi. Itu yang jadi heboh. Sebab sebelum tu dia dah cakap benda yang sama. Saya pernah dengar dia cakap beberapa kali bahawa pembangkang di Malaysia sekarang ni tidak menjalankan peranan mereka dengan baik untuk mengkritik kerajaan kerana terlalu banyak isu terhidang di luar sana tapi tidak dijamah oleh pihak pembangkang. So, cumanya baru-baru ini beliau telah mengkritik pengurusi Perikatan Nasional. Saya pelik juga. Sebab pada saya, mungkin dia patut kritik ketua pembangkang. Ya, kerja ni kerja ketua pembangkang dan mereka di parlimen patut buat. Tapi memanglah kita punya ketua pembangkang ni memang lebih memikirkan tentang kerjaya politik dia daripada perjuangan. Jadi itu yang menyebabkan perkara itu berlaku. Tapi bila dia nak kritik pengurusi Perikatan Nasional ni, saya punya pandangan bagilah dia panas sikit. Baru lagi jadi pengurusi Perikatan Nasional, baru nak panaskan badan, dia baru nak turun ke negeri-negeri dan sebagainya. Of course, we understand. Kita tak ada masa yang banyak yang boleh ini, tapi kepada saya nak bagi beliau masa sikit. Datuk Seri Dr. Samsuri, I think he's capable. InsyaAllah dia boleh jalankan amanah ni dengan baik. Asalkan beliau mesti berpegang kuat kepada prinsip-prinsip yang beliau ada. Jangan terlalu bergantung kepada ketua pembangkang yang ada, yang jangan terlalu jangan percaya pun. jangan terbuai dengan janji-janji manis ke apa ke. Itu je lah. He has to be very careful, in my honest opinion. I respect him as a friend, as a leader. Saya adalah ahli majlis pimpinan tertinggi Perikatan Nasional yang beliau pengerusikan, dan kami semua akan berusaha bersungguh-sungguh membantu beliau, dan kami nak pastikan kritikan yang dibuat oleh saudara Khairi Jamaluddin tu kita akan ambil sebagai cabaran bagi kami. Kita will take it positively. Kami akan bangun. Kerana apa yang penting bukan Khairi Jamaluddin, apa yang penting bukan Dr. Samsuri, bukan Peja, bukan Muhyiddin, yang penting rakyat. Jadi if that is good for the rakyat, kami akan lakukan, kami akan ambil secara positif dan bangkit semula. Tapi dalam masa yang sama, saya fikir apabila Khairi yang begitu dihormati ramai, tapi hari ini apabila beliau kembali menyerahkan surat rayuan kepada
Datuk Zahid tu telah mengguriskan hati ramai orang Melayu lah. Sebab kita nak beliau sebagai seorang pemimpin Melayu yang kita nampak ada harapan untuk menjadi pemimpin utama negara ni. Bila dia kembali kepada mereka yang telah mengkhianati perjuangan orang Melayu dengan bekerjasama dengan DAP dan sebagainya tu, dia telah mengguris sikit lah hati kita ni. Jadi saya fikir kalau dia boleh tegur pembangkang kurang efektif dalam kritikan kami dalam dan sebagainya, saya pun nak kritik dia jugalah. Dalam perjuangan yang anda buat, anda juga telah mengguris hati banyak orang Melayu dengan bersama dengan UMNO hari ni yang you sendiri kata it is no longer UMNO, it was UMDAP. Ya, betul. Berkenaan dengan kritikan dari Khairi Jamaluddin, saya fikir saya pun nak tambah sedikit. Saya rasa Khairi Jamaluddin perlu diingatkan kembali kepada kenyataan-kenyataan dia sebelum ini, kritikan-kritikan dia terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi jugalah. Jadi dia antara salah seorang yang sangat lantang kritik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan DNAA beliau. Jadi saya harap apabila Khairi Jamaluddin satu hari nanti dapat jumpa lagi dengan presiden baru dia sekarang ini, mungkin boleh menimbulkan balik isu berkenaan dengan DNAA. But I can say now lah Naim, I think dia sebenarnya menyampah dengan Zahid Hamidi. Sampai sekarang pun dia menyampah, dia berlakonnya tu. Berlakon saja. Berlakonnya, semua orang menyampah. Tapi menarik. Jadi kita tunggu dan lihat apakah kesudahannya masuk kembali ini. Tetapi bercakap tentang pengerusi Perikatan Nasional tadi, Datuk Seri, baru-baru ni ada juga berlaku satu insiden di mana MIC telah sebelum ini MIC telah menyatakan pendirian untuk mahu menyertai Perikatan Nasional, dan permohonan tersebut telah diumumkan telah diterima oleh Datuk Seri Taqiyuddin. Tetapi kemudian MIC tarik balik, dan Presiden MIC telah menyatakan bahawa mereka sebenarnya akan tunggu dan lihat. Mereka tidak mahu untuk menyertai Perikatan Nasional buat masa ini. Mereka mahu tunggu dan lihat apakah reaksi atau apakah feedback daripada masyarakat India berkenaan dengan Perikatan Nasional dipengerusi oleh Parti PAS. Jadi kembali kepada Dr. Samsuri. Jadi apa pandangan Datuk Seri berkenaan dengan isu ni? Adakah ini satu perkara yang perlu dibimbangkan oleh Perikatan Nasional menjelang pilihan raya umum akan datang? Well, dia is not about MIC alone. Tetapi saya fikir dia juga akan sedikit merencatkan usaha Perikatan Nasional untuk menarik sokongan daripada golongan bukan Melayu, terutama sekali kaum Tionghoa dan kaum India, untuk menyokong Perikatan Nasional. Kita tahu dalam keadaan negara kita sekarang ni, rakyat secara umumnya telah bersedia untuk menolak kerajaan yang sedia ada. Mereka tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan Madani ini, yang kerajaan dikatakan kerajaan perpaduan yang tidak berpadu itu. Akan tetapi mereka ada sedikit kegusaran, terutama sekali bagi pihak bukan Melayu terhadap Parti PAS. Jadi usaha telah dilakukan secara begitu aktif daripada pihak PAS, dan saya sendiri secara peribadi dan juga daripada Bersatu, rakan-rakan kita semua berusaha untuk memberi penerangan bahawa Parti PAS ini bukanlah sebuah parti yang perlu ditakuti oleh pihak-pihak bukan Melayu, kaum Cina dan kaum India. Sebagai contoh, kita boleh bagi banyak bukti pentadbiran kerajaan di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, sebelum ini di Perlis, yang sebenarnya kaum bukan Melayu dapat mengamalkan kehidupan mereka seperti biasa. Tapi kegusaran itu tetap ada. Saya fikir ini semua hasil daripada indoktrinasi daripada DAP daripada dulu lagi. Malahan lebih diperhebatkan selepas pilihan raya umum yang lepas. Apabila, if you have heard of the Green Wave. Green Wave ni siapa yang mula cakap? Lim Kee Siang.
Lim Kee Siang cakap, kemudian barulah DAP cakap, ianya bertujuan untuk menakut-nakutkan kaum Cina, menakut-nakutkan kaum India. Kononnya bahawa berlaku suatu tsunami, dan sedangkan kalau pentadbiran Islam tu dibuat dengan benar-benar dari segi pengajaran Islamnya, you shouldn't have to be worried at all. Islam adalah sebuah agama yang benar-benar mampu memberi kebaikan, rahmat kepada semua. But perkara ini dah masuk dalam kepala kaum bukan Melayu. Jadi bila kita bercakap tentang PAS mengetuai Perikatan Nasional, ada sedikit kegusaran yang yang memang dah sedia ada di kalangan bukan Melayu. Sebelum ini mereka mengatakan we are okay with Perikatan Nasional as long as Bersatu take lead, as long as Tan Sri Muhyiddin take lead. Tapi sekarang ni bila PAS take lead, kita kena, saya fikirlah, ini pandangan peribadi saya, bukan pandangan parti saya, that we need to work harder lah untuk memberi keyakinan kepada kaum bukan Melayu bahawa PAS is okay. You don't have to be too concerned. Kehidupan anda tidak akan cara kehidupan anda kita tidak akan ganggu gugat, semuanya berjalan, malah kita akan berikan pentadbiran perkhidmatan yang lebih baik daripada yang ada sekarang ni. So itulah, this is the challenge yang ada pada kita ni. So it's not only MIC, kepada yang lain-lain juga, malah kepada MIC, walaupun they have come to even to me personally yang kata kami decided to join Tan Sri Muhyiddin, but now bila Datuk Sri Dr. Samsuri, we have to think twice, dia kata. Tapi I think if we can show that we can work together very closely, InsyaAllah mereka akan mempertimbangkan semula agaknya. Baik, tapi seperti Datuk Seri sendiri telah sebut bahawa persepsi ini telah terbina, persepsi ini telah diindoktrinasikan sejak pilihan raya umum yang lepas. Jadi memandangkan pilihan raya umum mungkin tidak lama lagi, adakah Perikatan Nasional mempunyai masa yang mencukupi untuk mengubah persepsi masyarakat bukan Melayu, bukan Bumi Dia Putera? tak kira masanya pendek ke masanya panjang, you still have to try. Yang kita tahu, kita akan melalui perkara ni. Proses itu akan berjalan, tak kira lah dalam masa 3 bulan, 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi ianya akan kita lalui. Dan we have to work even from yesterday untuk memberi penerangan, mendekati mereka, untuk mereka lebih memahami kita dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau dari segi semangat demokrasinya, jika kita bekerja kuat dan dapat menarik perhatian mereka, akhirnya kita berdoa agar mereka dapat bagi sokongan dan kita berjaya menubuhkan kerajaan. Okey, baik, jelas. Jadi kita ada masa mungkin 5-10 minit lagi, Datuk Seri. Okey. Mungkin kita boleh ulas satu topik terakhir ni sedikitlah, berkenaan dengan perang yang sedang berlaku di Asia Barat sekarang ni, Timur Tengah. Apakah pandangan Datuk Seri berkenaan dengan kerajaan Malaysia pada hari ini? Adakah mereka perlu buat lebih lagi? Dan jika ya, mereka perlu buat lebih lagi, apa yang perlu mereka lakukan? Apakah yang mereka mampu lakukan tetapi tidak lakukan? Dan mungkin Datuk Seri boleh jelaskan apakah yang Perikatan Nasional akan buat berkenaan dengan isu perang di Timur Tengah ini jika Perikatan Nasional kembali berkuasa di Putrajaya. Mungkin sekatan ekonomi, mungkin Negara kita kecil. kritikan yang Negara kita kecil sangat. kritikan yang lebih keras, mungkin menggunakan lapangan diplomasi. Yang pertamanya, saya fikir dalam keadaan terkini yang terdekat, saya fikir adalah penting untuk kita, bukan kerajaan, tak semestinya kerajaan semata-mata, tetapi setiap rakyat Malaysia, jika ada kemampuan, jangan jadi macam kita
uh, suatu peperangan ataupun serangan di Gaza, kita cukup bersemangat. Dalam masa yang singkat, kita memboikot beberapa barangan. Sekarang ni dah penuh balik. Betul. Jadi orang Malaysia ni bab tu saya geram jugalah. Kalau kita nak boikot betul lah. Kita tengok keadaan di Gaza tak ada perubahan yang positif. Barangan masih lagi disekat. Saya pun risau dengan apa yang kerajaan pula buat. Saya tak tahulah. I don't know. I nak cakap dalam podcast ni pun saya bimbang nanti kalau saya silap cakap. Tapi saya rasa macam ni. Saya nak cakap cara ikhlas, jujur, cara bodoh budak kampung saya lah. Apabila contohnya kerajaan mungkin atas bukti-bukti yang ada mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang pernah ataupun salah guna wang derma kepada mereka di Gaza. Tiba-tiba kan saya nampak kawan-kawan ataupun saya disembang, pergi beraya ni menyembang. Dia pun dah takut nak pergi derma dah. But it's much needed untuk untuk mereka di Gaza dan saudara kita di tebing barat. So it's sad kerana tindakan tersebut. I'm not blaming the government. Tapi ada implikasi. Tapi saya fikir tindakan yang boleh dibuat, being the government, you can form a task force, whatever lah, dengan beberapa agensi digabungkan untuk memastikan setiap wang yang disalurkan untuk diderma kepada mereka di Palestin ke di mana-mana jugalah, masalah bencana alam ke ataupun peperangan ke, mestilah sampai ke tangan yang nak kita sumbangkan. Bukan ada pihak-pihak, we should have that. The government should take lead lah on that. Rakyat Malaysia ni memang penderma. Dia orang ada je berlaku, kita lah cepat bagus. Tapi sekarang ni orang jadi takut. Second tapi kita pula, saya harap kalau kita tunjukkan betul-betul, if kita nak boikot satu-satu benda tu, boikot betul lah. Tunjukkan betul-betul sampai tutup betul-betul. That's a very strong signal. Dan tentunya memang ada mangsa lah. Mereka yang tak bersalah tiba-tiba hilang pekerjaan ke apa ke. Let's help each other. Kita jaga kita. Pada mereka yang ada masalah tu, we look after them. Dan kerajaan pula, tolonglah, gunalah segala pengaruh yang ada dengan mana-mana negara sekalipun untuk memastikan jangan kita bersekongkol dengan pihak-pihak ni. You see, you know why Trump berani buat benda-benda ni semua? Because he can. Sebab dia tahu bila dia datang Malaysia, dia disambut dengan penari. Dia pergi ke mana-mana, dia disambut. Dia boleh bully kita, jalan ditutup. Dia datang, dia ambil satu hotel. Dia ada duit. Dan sebagainya. Takkan kita nak bangga dengan duit haram mereka ni, nak buat apa? Jadi, I think, stop it. Kawan cari kawan. Dia simple. Ikut nasihat mak bapak. Mak kata jangan kawan dengan pencuri, jangan kawan dengan pencuri. Jangan kawan dengan orang jahat, jangan kawan jahat. Trump ni jangan kawan. If you go to Indonesia, tolong bagi tahu kat Presiden Prabowo, tak payah nak masuk peace, apa nama? Board of Peace. Board of Peace. Tak payah. Indonesia, Malaysia bersama dengan ASEAN, we are a strong bloc. Kita bagi tahu dekat rakan-rakan di Eropah dan juga di Amerika, no, we cannot. Kita tak boleh nak bersekongkol dengan kerja-kerja kamu yang tak pasal-pasal nak serang orang tak tentu hala ni. We don't agree with that. Why you scared? Itu pada saya lah. Betul-betul. Dan saya setuju dengan pandangan Datuk Seri, di mana pemimpin utama negara kita sepatutnya memainkan peranan lah lebih agresif. Saya pasti Datuk Seri Tun Dr. Mahathir Mohamad bukanlah
sosok pemimpin yang sempurna, tetapi saya pasti kalau dia Perdana Menteri sekarang, saya pasti kritikan terhadap Amerika Syarikat dan terhadap rejim Zionis akan jauh lebih keras daripada pentadbiran kerajaan sekarang. Dan saya rasa kita juga perlu beri sedikit desakan kepada kerajaan untuk, bagi saya lah, pandangan saya, untuk menghentikan kerjasama di antara Linas dan Pentagon, kerana dengan kerjasama itu kita sebenarnya memberi There bahan-bahan you go. REE yang diperlukan oleh Hmm. Pentagon untuk membina 80% daripada senjata-senjata yang digunakan, yang akhirnya kemungkinannya akan digunakan di Gaza, akan digunakan di selatan Lubnan dan juga di Iran ataupun di negara-negara lain seperti Yemen kemungkinan satu hari nanti. Jadi Dengar semua, dengar cakap Naim tu. Betul tu, dengar cakap dia. okey, baik. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih begitu banyak kepada Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun Datuk Seri Peja kerana sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini dan berkongsikan buah fikiran dan pandangan dan visi beliau kepada negara, dan kita semua patut ucapkan yang terbaiklah kepada Datuk Seri Peja di Doakan. dalam laluan politik dia, dan doakan. Saya selalu minta kat orang, saya kata doakan kalau saya boleh jadi pemimpin yang baik, doakan saya berjaya. Kalau besok saya jadi pemimpin, kemudian saya menyusahkan orang, saya jadi pencuri perompak, doakan saya tak sampai ajal ke situ pun tak apa. Baik, itu pandangan yang sangat bernas daripada Datuk Terima Seri kasih Peja. semua. Jadi terima kasih kepada semua, dan kita kembali kepada siaran Suara Moderat minggu hadapan. Terima kasih.